Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel Sekadar Berita. Kali ini kita melihat perjalanan pramusim Johor Darul Ta'zim di Sepanyol. Selepas 8 perlawanan, JDT hanya mengalami satu kekalahan. Tetapi apabila kita teliti satu demi satu keputusan itu, persoalan yang lebih penting bukan sekadar berapa kali mereka menang. Persoalannya apakah yang benar-benar dipelajari oleh JDT daripada jelajah ini sebelum musim baharu bermula? Menurut laporan rasmi Rangers bertajuk Girls Round Off Spanish Training Camp with Closed Door Match, kelab Scotland itu bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk mengikat JDT 2-2. Media Sepanyol pula melaporkan JDT seri tanpa jaringan dengan Elche sebelum menamatkan siri perlawanan di Sepanyol dengan kemenangan 2-0 ke atas FC Cartagena. Secara keseluruhannya, rekod sebenar JDT ialah 2 kemenangan, 5 keputusan seri dan 1 kekalahan. Mereka menjaringkan 18 gol serta melepaskan 9 gol. Sebelum kita teruskan ulasan, jangan lupa tekan like, tinggalkan komen, subscribe Sekadar Berita dan share video ini kepada rakan-rakan peminat bola sepak. Okey, sekarang mari lihat statistik hebat JDT dalam jelajah pramusim di Sepanyol. Kalau kita melihat angka 2 kemenangan daripada 8 perlawanan, mungkin ada yang rasa rekod ini biasa sahaja. Tetapi pramusim tidak boleh dinilai seperti pertandingan liga. Jurulatih bukan hanya mahu menang, mereka mahu menguji kecergasan, memahami tahap pemain, mencuba kombinasi baharu dan melihat bagaimana pasukan bertindak apabila berdepan lawan dengan gaya permainan berbeza. Perlawanan pertama menentang Rangers memberikan gambaran menarik. JDT mendahului 2-0 melalui 2 jaringan Bergson da Silva, tetapi Rangers bangkit pada separuh masa kedua untuk menyamakan kedudukan. Laman rasmi Rangers menyifatkan perlawanan itu sebagai ujian kuat dalam keadaan cuaca panas di La Nucia. Bagi JDT, kemampuan mendahului kelab Scotland itu dengan 2 gol tentu memberikan keyakinan. Namun, kegagalan mempertahankan kelebihan juga menjadi peringatan bahawa tumpuan dan pengurusan permainan perlu bertahan sehingga tamat. Selepas itu, JDT tewas 2-3 kepada Al-Ettifaq dari Arab Saudi. Walaupun kalah, keputusan ini masih menunjukkan JDT mampu memberikan tentangan dan menjaringkan 2 gol terhadap pasukan dari Liga Pro Saudi. Dalam pramusim, kekalahan seperti ini kadang-kadang lebih berguna daripada kemenangan mudah kerana jurulatih boleh melihat kelemahan yang mungkin tidak muncul apabila pasukan terlalu selesa menguasai lawan. Kemudian datang kemenangan besar 8-0 ke atas Che de Contestano. Bergson menjaringkan 2 gol awal, manakala Ager Aketse, Stuart Wilkin, Manuel Hidalgo, Matthew Davies dan Mikel Cuesta turut berada dalam senarai penjaring. Kemenangan ini menunjukkan JDT mempunyai banyak pilihan untuk menghasilkan gol. Bukan hanya seorang penyerang yang boleh menyumbang. Pemain di beberapa posisi juga mampu masuk ke kawasan serangan. Namun kita perlu bersikap adil. Kemenangan 8-0 itu tidak boleh dijadikan bukti bahawa JDT sudah bersedia menewaskan semua lawan. Tahap Che de Contestano tidak sama dengan Rangers, Elche atau kelab kuat Asia. Nilai terbesar perlawanan itu ialah peluang membina keyakinan, menguji corak serangan dan memberikan minit permainan kepada lebih ramai pemain. Ujian menentang Elche mungkin keputusan paling bernilai sepanjang jelajah ini. Perlawanan berakhir 0-0. Laporan media Sepanyol AS bertajuk El Elche empata a nada frente al Johor menyatakan JDT bukan hanya bertahan. Mereka mampu menguasai beberapa fasa permainan dan mempunyai satu jaringan yang dibatalkan kerana offside. Elche pula mencuba sistem taktikal serta memberikan peluang kepada beberapa pemain. Walaupun ini hanya perlawanan persahabatan, JDT menunjukkan mereka tidak kelihatan terlalu jauh apabila berhadapan kelab Sepanyol yang mempunyai pengalaman di peringkat tinggi. Di sinilah kita perlu melihat perkembangan JDT dalam konteks lebih besar. Sekarang JDT datang ke Eropah dengan pemain berpengalaman, struktur pasukan yang semakin kukuh dan keberanian untuk bermain dengan identiti sendiri. Selepas seri dengan Elche, JDT mencatat keputusan 1-1 menentang U de Castellonense. Mereka ketinggalan pada awal permainan sebelum Matthew Davies menyamakan kedudukan pada separuh masa kedua. Sekali lagi, kita melihat satu corak positif, iaitu JDT tidak mudah menyerah apabila dibolosi terlebih dahulu. Namun terlalu banyak keputusan seri juga menunjukkan masih ada ruang untuk memperbaiki penyudah dan meningkatkan keupayaan menukar penguasaan kepada kemenangan. JDT kemudian seri 1 sama dengan pasukan AFAE. AFAE bukan kelab liga biasa.
Pasukan itu dibentuk melalui program untuk pemain profesional Sepanyol yang sedang tidak mempunyai kelab supaya mereka dapat mengekalkan kecergasan dan menunjukkan kemampuan kepada kelab yang berminat. Ini bermakna pemainnya sangat bermotivasi untuk mempamerkan kualiti masing-masing. Walaupun keputusan itu tidak boleh dibandingkan terus dengan menentang Elche, ia tetap menawarkan cabaran berbeza. Menentang Qatar SC, JDT sekali lagi menunjukkan semangat untuk bermain sehingga minit akhir. Shahab Zahedi menjaringkan gol pada separuh masa pertama sebelum Brad Tapp menyamakan kedudukan pada minit ke-90 untuk menjadikan keputusan 2-2. Gol lewat seperti ini mungkin kelihatan kecil dalam persahabatan, tetapi dari sudut mentaliti ia penting. Pasukan tidak berhenti mencuba walaupun masa hampir tamat. Akhirnya JDT menutup siri 8 perlawanan ini dengan kemenangan 2-0 ke atas FC Cartagena di Stadium Cartagonova. Menurut laporan Cadena SAR bertajuk LFC Cartagena, Cai Antel Johor, separuh masa pertama berlangsung seimbang dan berakhir tanpa jaringan. JDT kemudian menjaringkan gol menerusi Arribas pada minit ke-48 sebelum Guilherme menambah gol kedua pada minit ke-60. Selepas mendahului, JDT mengawal rentak dan mempertahankan keputusan sehingga tamat. Bagi saya, dengan kemenangan ke atas Cartagena menjadi penutup yang sesuai. JDT bertahan dalam separuh masa pertama, meningkatkan permainan selepas rehat, mendapatkan 2 gol dan kemudian mengurus perlawanan dengan lebih matang. Itu antara perkara yang mahu dilihat daripada sebuah pasukan yang sedang bersedia menghadapi musim panjang. Jadi, adakah rekod ini boleh dianggap handal? Ya, tetapi bukan semata-mata kerana JDT hanya kalah sekali. Rekod itu baik kerana mereka menghadapi lawan dengan tahap dan pendekatan berbeza. Mereka mengalami situasi mendahului, ketinggalan, mengejar gol pada minit akhir dan mempertahankan kelebihan. Pada masa yang sama, jangan terlalu cepat menganggap semuanya sudah sempurna. 5 keputusan seri menunjukkan JDT masih perlu meningkatkan ketajaman. Mereka juga perlu belajar mengekalkan kelebihan selepas mendahului, seperti yang berlaku menentang Rangers. Yang apabila musim sebenar bermula, satu peluang yang tidak disempurnakan atau beberapa minit hilang, tumpuan boleh menentukan sama ada pasukan mendapat 3 mata atau hanya 1 mata. Ujian berikutnya jauh lebih besar. Chelsea mengesahkan bahawa mereka akan menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada 9 Ogos 2026 dengan sepak mula pada pukul 8 malam waktu Malaysia. Perlawanan itu menjadi penutup jelajah pramusim Chelsea di rantau Asia Pasifik dan satu peluang besar untuk JDT menguji diri di hadapan penyokong sendiri. Sudah tentu kita tidak boleh membandingkan kekuatan JDT dengan Chelsea hanya melalui satu perlawanan persahabatan. Tetapi kita boleh melihat disiplin pasukan, keberanian mereka memegang bola, cara bertahan ketika ditekan dan sejauh mana pemain memahami sistem yang mahu digunakan oleh Xisco Muñoz. Kesimpulannya, jelajah Sepanyol ini memberikan banyak petanda positif. 2 kemenangan, 5 seri dan 1 kekalahan bukan rekod sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan JDT mampu bersaing, menyesuaikan diri dan memberikan tentangan kepada lawan daripada latar bola sepak berbeza. 18 gol yang dijaringkan menunjukkan potensi serangan, sementara 9 gol yang dilepaskan memberikan bahan untuk memperkemas pertahanan. Yang paling penting, pra-musim bukan tempat mengangkat trofi. Ia tempat mencari kelemahan sebelum kelemahan itu menghukum pasukan dalam pertandingan sebenar. Sekarang tugas JDT ialah membawa semua pengalaman dari Sepanyol ke Stadium Sultan Ibrahim dan seterusnya ke kempen domestik serta Asia. Apa pandangan anda? Adakah rekod ini sudah cukup untuk menunjukkan JDT benar-benar bersedia menghadapi musim baharu atau keputusan seri yang banyak masih perlu diberikan perhatian? Kongsikan pandangan di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Sekadar Berita. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Kita jumpa lagi dalam ulasan bola sepak yang seterusnya.